Saya Puteri Orkid Kasturi. Jom ikuti petualangan saya yang penuh ajaib. Mari semua kita masuk ke dalam kisah saya. Pada zaman dahulu ada sebuah negeri jauh di timur yang dipanggil Negeri Pancawarna. Namanya Sultan Alauddin Shah dan surinya, Permaisuri Puspa Kemboja, dikurniakan seorang cahaya mata yang comel dan bijak. Namanya Puteri Orkid Kasturi. Pada hari kelahirannya, semua pohon orkid di Taman Diraja kembang mekar segar dan harum baunya memenuhi udara. Kejadian ini memusukilkan para pekebun diraja. Mereka terus menceritakan pada Sultan dan Permaisuri. Sultan Alauddin berjalan ke jendela, membukanya, dan bau harum orkid menusuk hidungnya. Masya Allah. Orkid Kasturi, nama yang seindah ciptaan Allah. Semakin besar, semakin terserlah kebijaksanaan Puteri Puri. Belum pun mencecah usia 10 tahun, Puteri sudah mampu menelaah kitab-kitab lama di Balai Ilmu Istana. Semakin berusia 10 tahun, Puteri sudah mampu menelaah kitab burung kitab lama, mengkaji gerak awan di langit, Serta mengenal setiap tumbuhan di hutan larangan. Para guru istana sering berbisik sesama sendiri. Puteri Orkid Kasturi ini bukan sekadar rupawan, bahkan fikirannya tajam seperti mata pedang. Setiap petang, Puteri Orkid Kasturi akan pergi ke Taman Diraja. Baginda menemui ketenangan di situ, iaitu baginda mampu memahami bahasa tumbuhan dan haiwan. Wahai Tuan Puteri, mengapa Tuan Puteri tidak gemar ke dapur istana seperti puteri-puteri lain? Jika beta rajin ke dapur, adakah engkau rela menjadi santapan diraja? Tuan Puteri, ada yang tidak kenal di hutan Sri Sakti. Sejak itu, negeri Pancawarna tidak lagi tenang. Bunga di taman layu, pokok mengering, hasil tuaian berkurang dan nelayan pulang dengan jala kosong. Ayahanda, alam tidak pernah resah tanpa sebab. Sultan bertanya, adakah anak anda mau ke hutan Sri Sakti? Puteri mengangguk. Beta perlu mendengar rintihan hutan itu. Permaisuri memegang tangan puterinya. Pergilah, tapi setiap langkah ditemani doa. Perjalanan ke hutan terasa sunyi. Tiada lagi kicauan burung, tiada rama-rama yang menari. Tuan Puteri, patik lihat asap kelabu dari selatan. Tiba-tiba tanah bergoncang. Dari pusaran kabus kelabu muncul Sang Gala Sakti, bekas menteri yang mengamalkan ilmu hitam. Kerajaan ini akan jatuh bukan kerana pedang, tapi kerana hilangnya kepercayaan rakyat, katanya sinis. Akar hitam tiba-tiba melilit, Puteri cuba lawan. Si murai jerit ketakutan. Si murai terbang sekuat hati menuju ke sebuah pondok mencari penjaga hutan Sri Sakti, iaitu Pendekar Adiwira. Pendekar Adiwira pun datang menyelamatkan Puteri dengan menyatakan bahawa selagi hutan bernafas, engkau tidak akan menang Gala Sakti. Puteri memejam mata, berdoa dengan ikhlas. Kemudian cahaya lembut memancar dari tubuhnya. Akar hitam hancur menjadi debu. Sang Gala Sakti menjerit dan lenyap bersama kabusnya. Rimba kembali hijau. Burung berkicau riang, rama-rama menari, air sungai jernih semula. Negeri Pancawarna pulih lebih kukuh. Kerana selagi keberanian dan keikhlasan dipelihara, kegelapan tidak akan mampu bertahan lama.